Dah jadi PM selama 5 tahun tu bersyukurlah. Buatlah betul-betul tatkala kita memegang jawatan Perdana Menteri tu. Ini mau tambah lagi 10 tahun. Amanah 10 tahun tu janganlah ditambah-tambah. Siapa ajar kau ni? RUU hak tempoh PM 10 tahun ni, Anwar nak tambah lagi 10 tahun untuk dia jadi PM. Siapa ajar kau ni, dek? Mana kau sebat maklumat ni, dek? Aku tak larat nak jerit-jerit kat kau ni. Dah jadi PM 5 tahun, buatlah betul-betul. Nak tambah lagi 10 tahun buat apa? Ni lah aku cakap dengan kau. Ini jenis bingai macam ni lah yang Anwar Ibrahim bagi tahu tu. Baca malas, mengaji tak mau, panggil bodoh dia marah. Ni orang macam ni lah. Memang khas untuk dia sebenarnya ucapan Anwar hari tu ni untuk dia ni. Aku ni cukup risau kau tahu. Kalau macam ini punya level, tahap pemahaman, comprehension anak muda hari ni pasal isu-isu dasar reformasi yang kerajaan buat, benda yang bukan susah sangat pun nak faham, dia boleh faham sampai teruk macam ini punya menyimpang. Macam mana kau nak bercakap benda-benda yang lagi berat? Kalau isu RUU hak tempoh 10 tahun pun dia kata Anwar nak tambah 10 tahun untuk Anwar jadi PM, macam mana kau nak bercakap benda lagi berat? Ini satu round undang-undang ni aku bagi tahu kau dia. Round undang-undang ini, kita nak pastikan tak berlaku dah penguasaan mutlak seseorang Perdana Menteri. Pemusatan kuasa, penumpuan kuasa kita tak mahu dah. Siapa yang bawa RUU ni? Anwar Ibrahim lah, dek. Untuk apa RUU ni? Ini RUU kita mau kurangkan itu risiko salah guna kuasa. Kita mau galakkan pembaharuan, kepimpinan baru, anak orang-orang yang lebih muda, fresh. Kita nak galakkan benda itu, kita tak nak lah dinosaur politik, termasuk Anwar Ibrahim sendiri terus menguasai tampuk kepimpinan negara. Kita tak mau. Dan Anwar Ibrahim pun tak mau. Sebab itu dia bawa RUU ni. Selari dengan amalan beberapa negara lain yang mana mereka menghadkan tempoh seseorang pemimpin boleh pegang kuasa. Macam mana kau boleh faham, macam mana kau boleh tafsir RUU ni Anwar nak tambah tempoh dia jadi PM lagi 10 tahun. Ini aku pun tak faham, aku pun tak tahu. Tapi aku pasti mesti kau ada masuk grup dengan Walabot. Itu aku confirm. Aku boleh confirmkan dekat sini. So sekarang pun yang kes pijak Al-Quran tu pun, kita punya Perdana Menteri ni cakap apa? Dia cakap kita melalak. Dia makin lama makin aku bersetuju, makin aku rasa memang patutlah Anwar Ibrahim guna perkataan melalak itu hari. Memang kena dekat muka budak macam ni lah. Khas untuk orang-orang macam budak ni. Jenis melalak tak tahu hala ni macam dia lah. Inu yang Anwar Ibrahim memang bubuh benda tu atas muka dia. Jenis melalak tak tentu pasal, tuduh kerajaan tak ambil tindakan tegas, isu pijak Quran. Ini mereka inilah yang melalak sebenarnya. Dari awal lagi dah ada tindakan dah pun. Kita pun tahu nak kulang lagi sekali ke apa. Kurang seminggu proses daripada hari tangkapan, reman, siasatan, pendawaan. Kurang seminggu. 24 hari bulan posting dia tular. Kurang 24 jam, 25 hari bulan pagi budak tu kena tangkap. 26 hari bulan MCMC keluar kenyataan akan siasat budak tu Akta 588. 26 hari bulan sambung reman. 28 hari bulan polis mohon tambah reman lagi. 3 hari bulan semalam budak tu dah kena dakwa dekat mahkamah dah pun. Settle dah. Okey lah tu. Kurang seminggu. Apa lagi yang tak cukup? Kan awal-awal dulu aku rasa tak patut Anwar guna perkataan melalak. Mungkinlah ada perkataan lain yang lebih sesuai. Tapi makin lama makin keluar budak-budak macam ini. Budak bingai macam dalam video aku tunjuk tadi. Makin aku rasa memang patutlah Anwar guna perkataan melalak tu. Kena atas muka dia. Memang patut perkataan itu memang khaskan untuk dia. Budak-budak macam tu.